Ia ni lampu portable yang jenis rechargeable. Lampu ni saya banyak guna bila buat kerja. Sebab lampu ni dia ada banyak mood cahaya dan cahaya dia terang. Kalau yang ni version lama tau. Dia punya kaki ni jenis kecil sikit. Sekarang model ni dah ada version baru, version kedua. Kaki dia ni lebih upgrade sikit. Kaki dia ni lebih besar, lebih lebar dan lebih stabil. Dan magnet dia ni lebih kuat. Saya beli lagi sebiji sebab version 2 ni lagi padu. Ia ni upgrade version punya. Lampu ni banyak mood cahaya tau. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala macam ni. Tekan lagi sekali, dia akan lebih terang. Lagi sekali, dia akan lebih terang. Yang ni yang paling terang. Ngam untuk korang guna bila buat kerja waktu malam. Cahaya dia ni memang padu. Dan dia punya cahaya ni korang boleh adjust dia punya temperature warna. Boleh jadi warna putih, warna kuning dan warna oren macam ni. Sebab bahagian dalam dia ni, lampu LED dia ni jenis campuran warna putih dan warna oren. Jadi dia boleh tukar kepada 3 jenis temperature warna. Dan dia ada satu lagi mode, lampu bahagian bawah. Yang ni korang boleh guna bila waktu kecemasan. Lampu dia ni akan kelip-kelip macam ni. Korang boleh check lampu yang version upgrade ni dekat link video. Yang ni memang padu.